Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya dapat parcel daripada Toon Wow. Okey, hari tu aku ada claim dekat Toon Wow punya app. Sebab dalam Toon Wow ni, bila kita top up setiap bulan, setiap kali kita top up tu, kita akan dapat point. So, jom tengok berapa point yang aku ada setakat ni. Okey, so ini point yang aku dah ada dalam Toon Wow. So, ni Toon Wow apps lah. So kalau korang tengok, aku punya voucher tu ada 38,000. So 38,000 tu sebenarnya aku dah banyak dah tebus macam-macam. Cuma hari ni baru nak buat video. So kalau kat sini korang tengok, kita boleh tebus kita punya data, top up, valid ataupun lindung kan. Ataupun yang banyak dekat others lah. Dekat others ni kita boleh tebus baju, tumbler, botol kan. So macam-macam lah. Topi pun ada. And then kita ada layout, ada pen, ada Baskin Robin, dan yang paling baik kat sini lah kita boleh tebus dekat Family Mart, dekat Adidas, dekat GrabFood, GrabMart, Secret Recipe, T-Life. Ataupun kalau korang punya point tu dah banyak, okay, korang boleh tebus dalam bentuk duit. Tebus ke Tashengo e-wallet ataupun dekat Watson. So kat sini lah korang tengok saya tebus layout 5,000 point dia. So inilah point-pointnya. Setiap kali kita top up, kita akan dapat point. So kembali pada atas, jom. So inilah parcel yang sampai hari tu. Dah sampai 2 hari lepas. Tapi sebelum tu kita buka dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya tebus layout daripada Toon Wow. Adakah kita tebus layout sampai layout? Kan? Tahu kan guna lain ni kan. Wah. Okay, tak ada. Wah. Nampak? Dia tulis Toon Wow. Boy Wah, cantik So kat sini kita ada punya lambang Toon Wow dia. And then terbalik pula. Nampak Toon Wow. Okay, mula terbalik kan. So agak cantik warna, sesuai dengan tema Toon Wow, kuning biru daripada Selcom DB. So kalau kita pakai, okay, so saya dah dapat layout, saya dah tebus layout. Anda nak tebus apa pula? So kalau korang nak dapatkan singkat Toon Wow, korang tekan je beg kuning dekat bawah ni. Style kan?